Setiap kali saya melihat wajah awak, saya tahu awaklah doa yang saya cari selama ini. Aku tak suka perkahwinan Aimara tu. Aku harap perkahwinan diorang runtuh, cerai, talak 3 terus. Feeling nak kahwin, baru berapa hari pandai nak kahwin. Ingat Mira, Aiman tu bekas aku. Buat cara bekas. Atau kau memang selera dengan bekas-bekas ni? Jadi stop. Aiman, ceraikan Mira, tinggalkan Mira dengan talak 3. Aku tak suka perkahwinan korang. Sumpah yang tak suka gila tengok Aimara sekarang. Diorang memang tak layak sebenarnya bersama. Tolong apa semua yang terpaksa je. Sebenarnya diorang tak sesuai langsung. Sebab Aiman sesuai dengan Daus je. Aiman patutnya Daus. Tapi kenapa Mira nak sayangkan Aiman? Kenapa Aiman gelojoh sangat nak Mira? Kenapa? Ni dari hati tau. Terus terang aku cakap. Kau ingat aku suka ke Aimara tu? Sumpah tak sesuai dia perkahwinan orang tu. Aku memang tak restu. Aku memang sama dengan Abel. Memang geli nak memuntah time tu. Tolong ni yang diorang cakap nak bercerai tu. Itu siapa minta talak 1? Talak 3 terus please. Okay. Aku sekarang kau dapat jumpa aku hentuk pada dua-dua tu. Kau tahu tak? Aku memang benci. Aimara tu tak sesuai langsung lah. Kenapa itu baju perkahwinan? Aiman tu digoda oleh Daus. Kesian kawan aku tu. Aku nak dia bercerai. Macam mana nak buat dia bercerai Tak sesuai. Lepas tu satu lagi, Mira tak terlampau cantik untuk Aiman. Oh my god. Sepatutlah Daus kejar-kejar dia. Tak apalah. Aku akan hantar santai kat dia orang. Bye. Cerai dong perkahwinan tu. Aku tak restu. Dah lah kau tak dijemput. Dia dah lupa kenangan kita malam-malam tu. Kita join pertandingan yang kita tak daftar tu. Entah. Dipaksa diculik tengah-tengah malam buta bagi komitmen. Tengok gaya perkahwinan tu macam tak tahan lama. Betul. Satu je aku rasa sekarang ni. Dalam banyak-banyak hajat aku tahun 2026, penceraian diorang nombor 1. Aku harap benda tu tercapai dalam masa terdekat. Kalau boleh sekarang. Kalau boleh sekarang lah. Bomo. Kau tak sekarang ni banyak pakai bomo. Kenal Bomo tu? Bomo tu, belum kau jumpa dia orang dah bercerai. Nampak tak betapa tak kuatnya jodoh dia. Ni jodoh salah alamat ni. Ya Allah, kahwin-kahwin bazir duit je. Kahwin dia orang macam rushing lah. Entah, tak cukup bajet sibuk nak kahwin. Gatal. Satu biasanya macam tu. Tak suka. Aku benci perkahwinan. Rasa aku jujur dekat kau dah tahu. Aku benci perkahwinan Aimara ni. Sebab dia dah jemput pun teori kahwin dah. Dapat surat undangan, tak ada call, tak ada message. Kalau boleh aku mau dorang bercerai. Mati lah kalau aku nak mati. Aku benci sebab Meninggal lah. dorang macam lupa kawan. Betul lah. Tetap sini. Betul, aku setuju. Bagus lah tu. Bagus. Ada ni aku situ. Sebab tak ajak tak ingat member. Mentang-mentang bahagia. Dorang kena sedar. Dorang sebelum ni tak ada apa-apa. Dorang nothing. Nothing, zero, telur, kosong. Kontol. Sumpah sebenarnya aku tak suka pernikahan kamu. Aku datang ni pun terpaksa. Aiman datang pergi rumah bawa pisau. Mau tikam aku kalau aku nak datang kahwin dia. Apa benda lah Aimara kahwin ni. Tak boleh diterima akal. Okay guys, so sekarang ni sebenarnya sepatutnya ramai orang dah tak suka yang Aimara ke Aimira aku punya partnership ni. Alah, lupa lah. La ilaha illallah. Partnership sendiri pun lupa. Lantaklah lupa ke apa ke. Tapi dah ramai sangat yang dengki dengan saya punya partnership. Aimara ni nak sweet-sweet pun tak boleh. Dah kena just cringe lah. Lepas tu ramai dengki lah. Tak boleh jadi ni. So hari ni saya akan buat surprise untuk saya punya EP. Okay guys, so apa yang saya nak buat hari ni adalah saya akan gaduh-gaduh dengan siapa nama dia ni, Mira. Tapi sebenarnya itu bukan point dia. Saya akan bawa dia pergi mahkamah, bercerai dengan dia sampai dia marah-marah saya balik. Tapi itu bukan point dia. Kita nak surprise dia. Tapi sebelum kita surprise dia, mesti kena ada barang-barang surprise. So korang tengoklah montage saya set up sikit saya punya kereta ni untuk saya surprise dia. Let's go. Okay guys, so sekarang ni saya nak hias saya punya kereta untuk buat surprise dekat Mira. Korang tengok baju dah lain tiba-tiba kan. Memang aku fikir idea konten ni berapa hari tau nak buat apa tau. Susah tau.
Ingat senang ke nak buat konten ni? Susah. Idea macam-macam kena ada tau. Hai. Aku ambil sini hari ni. Sini hari ni. Susah tau nak buat konten. Dengar editor TikTok yang suka copy video saya sampai lebih daripada 1 minit tu. Sedih betul lah. Oh, senang-senang aja korang. Ambil video letak kat TikTok. Wow. Aku susah-susah lah nak buat konten. Korang senang-senang copy. Ingat editor TikTok nak tengok kat YouTube saya. Sekarang ni tak nak buang masa, tak nak banyak cakap. Jom kita tiup belon. Kita buat, kita nak hias kereta kita. Sekarang ni Mira dia dah balik. Kejap lagi saya pick up dia. Mira punya? Astaga. Macam mana Mira punya dekat sini? Oh, waktu MV hari tu saya sini diorang letak barang Mira dalam beg saya. Kenapa kau letak dalam beg aku? Hai, macam manalah boleh terfikir letak dalam beg aku stokin Mira ni. Bakilah dia. Tak payah sangat. Hei, serabut. Busuk. Geram aku. Bau lagi lah. Busuk. Mampus lah. Okey, sekarang ni macam mana nak buat benda lah ni tak payahlah. Kita tiup belon dululah. Tiup belon. Saya buat surprise anniversary tau untuk Mira. So, saya tiup belon dulu. Let's go. Tapi banyak belon ni, ada 10 ni. Kena minta tolong orang ni. Siapa yang belum balik lagi? Aku takut belon besar-besar. Tak apalah, kecil-kecil je lah Kecil-kecil ni je lah Bonet aku tu bukan muat sangat pun. Siapa yang boleh tolong Aduh, siapa yang boleh tolong aku ni? Tok belon. Aduh. Belon pertama saya siap. Kat belakang dulu. Bolehlah besar-besar ni. Takutlah nak cek belon. Siapa yang sedih? Wih, takutlah aku nak cek belon. Ini effort tau Mira, aku buat untuk kau je tau. Aku ni dah lah tak suka cek belon, takut meletup pula. Allah ya Tuhanku. Wah, biar susah sangat nak ikat ni. Siapa yang mau tolong? Hai, tolonglah tiupkan belon. Syan nak balik ke? Tolong Aiman boleh? Tolong tiupkan belon. Tapi jangan bagi Mira tahu. Siapa lagi? Ada siapa lagi tak? Mana dia? Korang berdua. Tolong Aiman Okay guys, so saya tak boleh nak tiup belon. Saya kena suruh Ihin dengan Syan, jangan bagi tahu tau. Kita buat pasang ni guys. Kita pasang anniversary. Let's go. Alright guys. So sekarang ni, oh dah terpasang. Dah terpasang lah. Tak perlu pasang pun. Dah memang dah terpasang. Tu. Dah terpasang lah. Guys, dah terpasang guys. Yes, happy anniversary. So ini sebenarnya saya nak surprisekan dia. Tapi tak naklah surprise gitu je. Saya nak bawa dia pergi mahkamah. Saya cakap lah itu, saya nak bercerai dengan dia semua. Last kok awak dapat happy anniversary daripada hubungan kita ni. Okay, ni dah pasang. Dah settle. Okay guys, ni belon pula. Belon ni saya kena ikat tali emas. Dia bagi panjang terus ke? Satu.
2, 3, 4, 5. Oh, 5 kita dekat. Jadi 2 ni. Lama pula share dengan Ihin ni. Selalunya share tak lama lah. Ihin lah lama. Ihin. Okay, macam ni lah kan guys. Putus pun. Boleh lah. Putus pun guys. Dah ada 1. Letak sini 1, 2 ni. Tu dah siapa dah? Lama ni. Tu dia pun. Lama je diorang ni, nak buat sendiri. Alah, kau main lama lagi lah kau ni. Dah lah, tak nak lah. Koyak pula aku dengan diorang ni. Share ni, biar aku tiap sendirilah. Janganlah meletup. Tu, diorang dah sampai. Ihin, share duduk belakang. Okey. Tolong tiupkan belon. Okey guys, sekarang ni kita ada Ihin dengan share. Ihin dengan share tolong. Cepatlah Ihin masuk, nanti Mira datang. Irina sampai dah. Okey. So sebenarnya Aiman nak minta tolong korang tiupkan belon. Aiman tak boleh nak tiup belon. Korang tiup belon besar-besar pun boleh juga. Alah. Jangan besar-besar tau. Korang tiup belon besar-besar pun boleh juga. Sebab nanti nak letak benda ni takut meletup. Nak letak. Bau gila. Bau. Saya cakap gila. Nanti nak letak apa tu namanya, selotip dengan tali. Aiman nak sambut anniversary. Tak. Berapa hari? 1 hari. Hey! Ya Allah, busuknya Hin. Anniversary hari pertama. Ni macam mana ni Dia nak ikat macam ni? Ikat je? Ikat ni, korang lipat 2, ambil 2 ni. Siapa ni? Tak kata tak kata dah Syed. Chef ni warna kuning. Asal tak nak cakap Syed punya tak bau? Dia tu bau. Ni nak Ihin ambil 2 tali yang pendek ni yang dah potong, lepas tu Ihin lipat 2. Lepas tu ikat macam ni. Kat sini. Boleh. Ya, kena lap sikit. Banyak sangat. Kali boleh banyak kan? Aish. Ni macam susah. Ya. Hinjan tengok. Korang ni sweet-sweet belakang-belakang. Ni nak ada sweet. Aiman tak ada tau pasang. Apa tu? Nak ikat ni. Susah kan? Kenapa belon ni susah Man? Ha? Kenapa belon ni susah nak tiup? Susah nak- Keras. Kenapa? Mulut share bau. Ada. Okey. Okey. Korang ni comel lah. Comel lah dengan share ni. Mana ada cuma. Okey. Weh, besar. Besarnya. Jangan besar-besar, In. Okey. Okey. Tak ada. So, dah itu saja. Saja. Thank you so much Ihin. Thank you share. Okay. Doakan untuk lagu kita orang yang akan diriliskan nanti, okey? Dan kita Bila? doakan untuk lagu Aiman juga. Bila? Korang Pasal lagu Aiman. Oh iya ke? Ya. Oh maksudnya lagu Aiman bulan depan lah kau punya lagu. Awal bulan depan. Awal bulan depan. Aimannya awal bulan 8. Bulan depan bulan 8 Aiman. Yelah awal bulan 8 lah. Dah lama tak ketuk orang. Jom. Okay. Okay, Aiman. Bukan lah warna hitam lah. Warna hitam kat situ. Ah!
Dah, korang keluar. Korang keluar. Wih. Korang keluar. Dah. Dah keluar. Tak suka. Thank you tau, share. Asal thank you share ya. Thank you. Dasar. Hey! Ingat aku. Pecah dah belon. Dah lah. Saya nak hias bonet pula. Sakitnya hati aku. Jom, let's go. Hias bonet pula. Okay guys, so sekarang ni saya nak kena set up dulu kat belakang ni sebab banyak agak bersepah Aduh boy. Bye, have a great time. Kau jangan keluar. Melon. Kuatnya angin sini. Koyak dah dengan belon ni. Kau nak jadi apa, jadilah. Ha? Ikut kau lah. Dah lah. Jomlah sekarang ni kita pergi jumpa Mira. Tak jadilah nak set up. Aku tak pandai lah set up. Okay guys, so sekarang ni Mira dah sampai guys. Nampak tu? Dia tak nampak ni kamera ni. Saya letak tepi je. So kita kena kenakan dia dulu. Okay? Lepas tu kita buat surprise kat dia. Masuklah! Masuk! Masuk, buka! Buka. Masuk je lah. Apa yang susah sangat nak masuk? Assalamualaikum. Salam. Asal kau lambat? Asal aku lambat? Ya, aku hampir tidur tadi. Mana ni? Aku tahu sebab apa aku lambat. Asal? Sebab aku rasa macam aku dah... Nak angkat tangan, salah jawab lagi. Tak. Kau fikir kelakar je benda tu. Benda tu jangan buat main tau. Itu tersilap tau. Kau kalau tak pasti, kau tak payah angkat tangan nak jawab. Kau macam ni. Bukan masalah tak pasti ke apa. Aku nak sebut tu. Asal kau sebut. Aku tersilap Muazzin dengan Khalifah. Alah. Muazzin dengan Khalifah takkan jauh bezanya. Maksud pun dah beza dah. Memanglah kan time tu kita duduk depan. Mesti ada rasa nervous. Lepas tu dia kata siapa paling cepat, dia bagi soalan senang. Aku angkat lah terus. Nak bagi tahu kau punya tangan ni tak berat lah. Nak kata kau tak ada lemak kat lengan kau lah. Hai kau ni. Dan sekarang ni Saya nak Abu Bakar. sekarang ni aku Saya. Kau tak suka-suka sangat lah. Kau kenapa jerit pula? Kau kata dia pinggang. Disebabkan aku tengok macam entahlah, susah lah sekarang ni nak apa? FYP kita punya video YouTube ni. Video YouTube FYP je kalau dekat Mana aku. ada? Kau tekan not interested. Mana ada kau tengok view kau? View aku memang slow. Habis tu view aku dah slow. Sebab aku punya YouTube kena shadow ban. Dah lah kau shadow ban. Bukan. Kau tahu sebab apa? Sebab apa? Sebab orang tak suka. Macam mana orang tak suka Abel pun pula? suruh kita bercerai, tahu tak? Abel tu awal je tak suka. Kau orang kata benci-benci nanti suka. So biar ada orang benci dulu I marah. Berapa minggu dah weh. Dan dekat sebulan dah weh. Okay lah tu. Aku rasa tak boleh lah. Aku rasa Dulu pun kau pernah rasa kan view rendah. Tapi kenapa boleh stay lama, boleh usaha sampai jadi. Siapa aku view rendah? Dulu zaman Tapi tak ada orang benci tau tak? Aimaran ni ada orang benci. Faham? benci sebab dia orang tak boleh tengok kesweetan kita. Kita terlalu sweet. Kita kena tunjuk macam mana cara jadi sweet yang betul. Itu kan memang kita punya visi. Dari awal. Kau lupa Tapi lama-lama aku dengar dia orang cakap itu ini ni, aku rasa macam tak selesa tu. Dia cakap apa? Dia cakap kau ni tak sesuai. Ni tak sesuai, tu tak sesuai. Sebab dia orang nak dengan aku. Kau tak rasa ke? Dia orang cakap macam tu supaya kau down
Lama-lama sampai kau cakap macam ni, lepas tu nanti kau minta bubar. Maksud kau nak diorang- lah dengan diorang? Aku Maksudnya tak kau nak. lah dengan diorang? Cumanya kalau kau ambil tahu pasal orang, memang tak habis. So fokus je apa yang ada depan mata. Buat sampai jadi. Buktikan dekat diorang. Kalau kita tak buktikan, siapa nak buktikan? Betul tak? Tak nak lah. Aku rasa aku kena buat konten bercerai, kata tak? Aku memang dah tak nak ada apa-apa dah dengan Aimara ni. Tak nak ada nampak orang kita nampak sweet ke, tak nak nampak cringe ke. Serius aku cakap. Aku rasa Abel pun ada beritahu aku hari tu. Abang beritahu apa? Yang, Kenapa Abang tak beritahu kat aku pun? Abel ada beritahu aku yang Abel suruh tukar benda ni. Abang suruh jadi macam mana? Sebab Abel suruh buat watak benda lain. Abel tak nak tengok cringe-cringe ni. Tak tahu lah. Aku pun tak tahu. Lepas tu yang pasal nanti kan ada di partnership lagi kan. Aku rasa aku kena bagi tahu Abel lah pasal benda ni. Bagi tahu apa? Bagi tahu yang pandangan orang. Abang pun dah tahulah. Abang pun dia as a leader mestilah dia tahu pandangan skop, pandangan daripada orang. Kenapa kita buat macam tu? Tak, masalahnya Abel yang beritahu aku. Faham tak? Ya kau Abang tak beritahu kat aku pun. Selalu Abang bagi tahu kat dua-dua pihak. Kenapa? Sebabkan view tu tak boleh go, tak spike lagi. Ya, sebab orang tak nak tengok cringe kita, tak nak tengok kita kahwin. Abel suruh tukar. Faham tak? Itu aku tak suka benda tu. Aku nak buat storyline pun tak boleh. Faham tak? Tak boleh. Aku Boleh tengok je kau suka orang yang kahwin tu. Wallahi banyak gila FIP orang suka je. Cuma nak getting ke 100k tu susah lah. ambil masa 2 hari. Okay Orang lah, at lain least 1 dapat. hari dah 100k. Kau faham tak? Sebab tu lah hidup kita ni jangan nak banding-bandingkan dengan orang. Rezeki ni banyak cara main. Kita kena bandingkan, barulah kita ni berusaha dapat orang kata Habis nak tu jadi sekarang lebih ni baik. nak kata tak usaha ke? Sekarang ni kita dah usaha. So kalau kita keep comparing, kita tak bersyukur dengan takdir kita. Kita tak terima takdir kita. Tu yang proses yang Allah nak bagi. Faham tak? Sebab sekarang aku rasa dia view dia getting macam slow. Sebab orang duk edit dengan partnership lama-lama. Tu je. Lepas tu orang dah jadi macam tak boleh move on. That's why kita kena create satu tunjuk okay kalau partnership lama kita macam gini watak kita. So Aimara watak kita macam ni. So kumpul crowd tu daripada usaha je. Dia tak ada tu kita dah usaha kan, Allah kata usaha je sampai dapat. Ya, tapi Kalau dah kita rasa tak boleh, kita boleh tukar plot twistkan cerita kau daripada maybe kalau kau nak buat yang bercerai, bercerai kejap. Bukanlah maksudnya kita ni tak nak terus. Itu maksudnya kita give up. dah lebih 2 minggu dah Mira. Dah 3 minggu. Aku rasa dah fed up lah. Tu yang aku jarang buat konten tu. Macam aku punya konten susah nak naik. Padahal konten kau tu effort tau. Muntah-muntah tu semua tu. Itu bukan alasan untuk orang tak nak tengok tau. Memang orang tak nak tengok. Kau kata muntah tu orang tak nak tengok. Tak, tu bukan alasan dia sebenarnya. Sebenarnya orang memang tak nak tengok kita. Betul kita berubah lah kan. Lagi sesuai. Aku buat konten terakhir lah kalau macam ni. Aiman, kalau orang kata nak bubar, semua orang boleh minta kalau view diorang slow. Tapi cuba tengok berapa dah kita usaha. Kalau betul kita betul-betul dah usaha. Okay, berapa konten yang kita dah buat? Aku rasa aku baru buat 2 atau 3. Kau pun boleh lebih kurang 2 atau 3. Itu baru sikit man. Maksudnya kalau kita dah buat berbelas-belas, berpuluh-puluh ataupun dah everyday yang posting tapi keep getting slow. Itu boleh kita kata kita tak usaha. Ni kita macam kita belum cuba dengan partnership lain. Kita belum cuba aktiviti luar. Faham tak? Apa yang aku nampak kan, kalau kita masuk konten partnership luar kan, dia nampak sangat benda tu drop kan view orang sekali sebab ada kita. Itu aku rasa membuatkan kita ni memang orang tak nak tengok pun lah Aimara ni. Jujur aku cakap memang tak ada lah. Sebab kita dah masuk konten siapa? Konten Daus. Konten Daus kita dah masuk. Konten Capicah kita dah masuk. Drop view. Daripada kalau dia orang buat berdua dengan talent lain ke apa, kalau tak ada kita, tinggi tu view. Kalau ada kita, mana boleh salahkan macam gitu. Yang Capicah tu bukan ada kita je. Tak. Ada ramai lagi. Tapi kalau perasan dekat part Aimara, dia orang selalu cakap cringe. Tapi dia orang still tengok maksudnya cringe kita tu bukanlah yang macam annoyingnya. Faham tak? Dia orang boleh terima cuma dia orang geli-geli sikit. Tu yang memang kita karakter yang kita nak buat kan. So kalau betul kau tak nak, tukar karakter je. Bukan kita pilih untuk bubar. Bubar is not the best way sebenarnya. Sebab kita tak tunjuk lagi
Kot lah kita dah post, saya dah post 10 konten, Aiman pun dah post 10 konten, tapi view macam makin lama makin teruk. Tu maksudnya kita tak tukar storyline ataupun karakter yang kita bawa tu tak kena. Faham tak? Kita tak ambil apa yang orang cakap. Ni kalau nak terus kepada give up, baik give up daripada awal je. Lepas tu bubar je lah, apa yang susah sangat. Tak payah nak bagi alasan apa-apa, nak pertahankan ke apa. View dah drop. Kau bayangkan bulan ni kita susah nak dapat job. Review pun, partnership pun tak dapat. Itu kau, aku banyak yang dapat masuk review. Yelah, maksudnya partnership, bukan cakap solo. Partnership, kalau review sendiri tu kadang-kadang tu ada je Skintific tu bib Skintific, ni benda ni. Yang itu solo semua orang dapat. Tapi yang partnership tak ada langsung. Tak, sekarang ni sumpah aku cakap, kalau kau betul-betul nak give up, better daripada hari tu lagi. Kau pun dengar depan Abel aku cakap, Abel, view kita orang slow. Tapi kau sendiri yang cakap, boleh ni. Sebab tu aku boleh kuat sebab kau kuat. Sebab masa tu aku tahu kau sanggup nak buat benda ni. Kau nak teruskan. Aku ni kuat sebab kau. Dah, lepas tu tak payah. Tak pernah pun terdetik aku kalau view slow kau dengan mana-mana partnership aku nak bubar, Man. Dah setahun lebih, Man. Tu bukan cara yang terbaik pun. At least tunjuk. Kata usaha. Orang pun akan nampak benda tu, Man. Dah apa? Kau selama ni pertahankan. Tak payah pertahankan lah. Oh my god, senangnya. Cakap kita bincang je lah dengan Abel. Lepas tu nanti kalau kita bincang dengan Abel, contoh kalau Abel ambil beratkan benda ni, lepas tu nanti partnership lain pun kena bubar juga sebabkan kita nak jadi punca orang lain dah okey dah happy dah. Lepas tu kita disebabkan kita orang lain kena terpaksa korbankan juga. Ada je yang partnership nak bubar, jangan risau. Mana kau tahu? Engkau je yang nak sebenarnya. Kalau betul nak bubar daripada awal je lah. Bising lah kau ni. Bising. Kau yang start dulu nak bubar. Dah lah, tak apalah, esok lah kita fikir. Sekarang ni aku shoot konten last Aimara. Senang, aku draft. Besok kita cakap dengan Abel. Lepas tu dah bubar mengejut. Pernah je Abel buat. Kau tak payah pertahankan lah. Susah lah Aimara ni, susah. Nak naik memang susah. Dia macam ni. Better nak naik susah daripada dah naik, lepas tu terus turun ke bawah. Kau nak yang mana satu? Kau lagi suka yang tiba-tiba naik lepas tu turun? Ke nak start daripada bawah? Yang mana satu selalunya yang kau pilih? Aku pilih kau sebab aku suka tengok usaha kau selama ni tau, dengan partnership lain. So bila aku bekerja dengan kau, aku sangat happy. Aku tak sangka pula kau jenis cepat putus asa macam ni. Kalau tahu aku pilih orang lain lah. Dah. Aku pun tak minta kau pertahankan pun, tapi at least boleh tunjuk usaha tu. Jangan lagi buat separuh jalan. Lepas tu kau tak nampak lemah sebagai lelaki tu. Kau tak ada rasa nak putus asa langsung ke? Kenapa? Aku sebelum ni pun start daripada bawah dengan partnership lain. Sebelum ni kau dah ada tau partnership yang boleh naikkan kau. Kau tahu tak? Dengan siapa? Siapa Noah? Tu pun kau pasal kau pilih aku. Kenapa weh? Kau tahu kan? Kau nampak usaha aku, tapi usaha aku tak boleh nak bagi kau apa-apa, faham tak? View pun tak boleh, apa tak boleh. Sebab rezeki bukan di tangan hang. Rezeki di tangan Tuhan. Di tangan Allah, sebab tu aku still dengan pilih hang. Faham ke? Aku tak kisah siapa pun aku dapat. Sebab aku tahu kalau aku usaha, even dengan siapa-siapa pun tak kisahlah. Orang tu ada crowd, tak ada crowd. Macam contoh, aku tak nak sebut. Partnership aku yang Abel bagi. Contoh, dengan dia tu tak ada crowd. Aku pun tak ada crowd. Orang tak kenal pun kami. Tapi boleh buat. Boleh je 200k, 300k. Aku buat prank, konten prank, tak guna budak AI. Sendiri-sendiri. Boleh je. Maksudnya Allah kalau nak bagi, dia nak bagi, Man. Dah lah. Diam je tu. Aku dah pening kepala dah. Kau yang start dulu. Dia nak shoot konten apa kalau start macam ni nak bubar. Dan kali bagi tahu awal senang. Aku prepare hadiah terakhir untuk hang. Senanglah. Turn right. Sumpah selama ni yang kalau aku partnership naik ke turun ke, even rasa macam betul-betul tak ada chemistry pun, tak ada rasa nak bubar ke apa weh. Tapi kalau ni yang kau nak, tak apalah, cakap baik-baik je lah. Ni nak shoot kat mana ni? Kau buat di mana ni? Kau ikut je lah shoot konten terakhir. Yelah, ke mana? Tolong jap. Bangunan-bangunan ni. Tolong apa? Tak, sekarang ni kita nak shoot konten, kau kena profesional
Benda ni profesional sikit. Sumpah aku boleh tu profesional. Ah, Aku boleh je profesional, takkan minta bubar punya. Profesional kan? Yalah. Kau yang sebut-sebut maksudnya kau tak boleh profesional lagi aku rasa. Taklah nanti nak start konten nanti. Ni lah kau profesional lah, tak payah buat muka ke apa. Bila aku buat muka? Sumpah aku jarang yang buat muka. Iyalah kau. Tak apa, try. Tolong ambil barang aku dekat belakang. Turn that. Nak shoot lah ni. Okay guys. Tolong ambilkan. Macam mana ni bila? Aku tengah nak set up ni dulu. Buka bonet tu. Tolong ambilkan barang aku. Hampir nak terkantoi. Tu dekat belakang. Happy anniversary lah. Apa benda siap? Sabar. Apa benda kau ni, ha? Kau tengok tu. Tu kan mahkamah tu. Kau ni. Aku nak bercerai sebenarnya dengan kau. Tapi tak jadi bercerai. Sumpahlah kau bawa aku datang mahkamah ni untuk benda ni. Mana satu kau ni? Aku sebenarnya nak gaduh-gaduh nak masukkan mahkamah tadi, tapi kau macam dah nampak macam real sangat kau pertahankan Aimara ni. Yelah sebab kau yang aku pernah minta masa dapat. Sebab itulah aku nak pertahankan. Aku jarang tak minta orang dapat macam ni. Sabar. Apa lagi? Kejap. Guys, happy anniversary guys. Sumpah Tutup lah. mata Mira, tutup mata. Sumpah buat effort. Aku tutup mata. Tutup mata. Alamak, segan pula. Okay. Okay, cepat. Aku dah tutup mata dia. Okey. Boleh? Boleh. Dalam kiraan ke tak? Dah, 1, 2, 3. Happy anniversary. Siap. Bye, have a great time. Kena lilin weh. Weh, lilin. First time aku tiup lilin pakai yang bila mati api dekat rumah tu. Sorry lah, simple sangat anniversary kita ni. Sumpah lah, ni anniversary sempena apa ni? Sempena beberapa hari kita berkahwin. Oh my god. Cak kalau macam tu aku dah mula nak in karakter ni. Tapi I serious, ini anniversary I untuk you. Man, Ya. kau betul-betul nak bubar dengan aku ke Man? tak, Ada tak. hadiah ni Man. Ini happy anniversary Aimira. Weh, sumpah lah. Untuk kau. Weh, mahal ni Man. Weh guys. Tak adalah. Tak ada pula. Untuk you tak ada apa yang mahal kecuali kebahagiaan dan memori kita. Matang hati kita pikir kembali dan kita membutuh cari karena harapan tak kembali. Weh, Aiman. Sumpah lah Man. Serius. Man, kau kena simpan duit Man. Simpan duit untuk apa? Sebab nanti kalau aku nak beranak, aku nak private Man. Itu Aku tak nak yang kerajaan Man. tak ada masalah. Man, nanti bukan kisah kita nak check up pun aku nak pergi private Man. Bukan komando lagi. Happy anniversary Mira. Happy anniversary Aiman. Tapi sumpah. Macam mana boleh meletup? Mana nak aku tahu? Kira tahu kau ni ada guna-guna ke? Happy anniversary hari yang pertama. Sebenarnya konten ni dah seminggu tau aku peram. Ya weh. Aku pula sorry. I peram konten ni sebenarnya dah lama tau. Oh my I god. fikir nak buat macam mana, nak berbagi hadiah apa Weh, Masya Allah. Sumpah lah Man. Masya Allah Man. Mahal ni Man. Ya Allah. Kahwin kita hari tu pun bayar tak habis lagi bang Dewan tu Man. Disebabkan Owner dia dah minta-minta dah duit tu Man. kahwin kita bajet, so inilah yang I mampu. Duit kahwin tu I beli ni sebenarnya untuk you. Patutlah kahwin hari tu tak ada mas kahwin. Minta maaf tau tadi Mira sebab I marah you. Tadi sebenarnya I nak nangis sebab I naikkan suara untuk you. Tapi I minta maaf tau. I tak ada niat pun nak buat you macam tu. Muncul maafkan je, okey?
Andi pun maafkan Ucok. Baik, Okay. Abi. Okay. Jangan marah Umi dah, okey? Okay. No. Okey lah guys. Aiman. So ni sempena anniversary kita untuk hari pertama? Yes. Oh my god, this is so sweet. I like it. Yay, happy anniversary my husband. Oh, happy anniversary my wifi. Okeylah, so sampai sini je konten Alam dah habis. Dah habis. Nanti Umi kena balik rumah Abi tak ada. Oh. Nanti Umi nak ada drop habis. Okeylah. Jangan lupa guys, minta maaf kalau terkasar bahasa ataupun terguring hati mana-mana pihak ataupun fans. Ini sekadar konten. Ingat, jangan lupa support kami berdua dan support AI team yang lain. Pen merah, Pen biru. I marah. I love you. Bye-bye. Bye-bye guys. Aku lupa Mira. Aku lupa something. Apa? Aku tak nak benda ni momen kebahagiaan aku lupa dan tak masuk dalam konten ni. Kau faham tak? Aku pun tak tahu macam mana aku sampaikan ni. Maksudnya aku tak nak benda ni, kalau benda ni tak ada, benda ni tak cukup dalam konten aku. So kau pegang benda ni. Benda ni sepatutnya aku masukkan tadi dalam konten tapi aku lupa. Apa? Kau nak tiba-tiba kentut pula. Nampak reflection, nampak. Nampak apa? Nampak kat situ. Apa tadi? Nampak handsome hang dia tu. Apa? Aku lupa nak pakai kain kau ni. Anniversary. Evan. Pakai. Ni benda ni. Alah, anniversary. Tak apalah, alang-alang tu aku pakai ni untuk konten aku terus dah jadi. Ya. Tapi itulah you, I lupalah benda ni. Apa? Sini. So I akan sambung pakai dalam konten I supaya apa duit I tak membazir. Bagus tau, isteri macam ni tak membazir. Ya, you kena ingat sekarang ekonomi gawat. Perut you lagi kena jaga. Perut I yang pandai jaga sendiri, okay? Tak payah jaga. Tapi cantik lah you pakai happy anniversary ni, I suka. Cantik. You nak puji I kan sebenarnya cantik ke? You suka tak? Takkan I suruh cakap you takkan tak ada. I tak ada. Sumpah lah beli satu je. Ya, I jadikan you sebagai princess I hari ni. Kalau macam tu kita share. Tak masuk. Kita share. Kojak Tak nanti. ada share. Kata saya hidup semati. Tak ada. Tak ada. Tak ada.